Sekarang tibalah masanya untuk dikemukakan contoh-contoh makna dan maksud ayat yang difahami berdasarkan siaq dan sibaknya. Di bawah ini diberikan hanya 3 contoh sahaja sebagai panduan dan pedoman. 1. Ayat ke-16, 17, 18 dan 19 dalam surah Qiyamah zahirnya tidak bersesuaian dengan siaq dan sibak. Keempat-empatnya kelihatan tergantung di tengah-tengah ayat-ayat lain yang berbicara tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Perhatikan ayat-ayat berkenaan dan terjemahannya di bawah ini. Baru ni saya dapati ada Pak salah cetak jadi terbalik huruf tu. Setengah-setengahnya tak betul. Betul tu alhamdulillah, tak apalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazara ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Bermaksud, aku bersumpah dengan hari kiamat. Satu itu maksudnya ayat 1 lah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali, yakni dirinya sendiri. 2 maksudnya ayat 2 lah Hasan itu. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Ia bertanya, yakni secara mengejek, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dikumpulkan, maka pada hari itu berkatalah manusia, yakni yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, meskipun ia memberikan alasan-alasannya, yakni untuk membela diri. Janganlah engkau, wahai Muhammad, kerana hendakkan cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu,
menggerakkan lidahmu membacanya, yakni sebelum selesai dibacakan kepadamu. Ini bahagian hak kita nak. Ni bahagian hak kita nak ni. Berdasarkan ni apa ni, terjemahan ni berdasarkan sebab nuzulnya. Berdasarkan sebab nuzulnya. Nanti kita akan bincang ni lah, iaitu ayat yang ke-16. Sesungguhnya kami jamin untuk mengumpulkannya, yakni di dalam dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya, yakni kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya, yakni kandungan Al-Quran yang memerlukan penjelasan. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu, bahkan kamu sentiasa mencintai apa yang cepat habisnya, yakni kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, dan meninggalkan akhirat, yakni kehidupan akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Jadi ini contoh, saya buat mari contoh ayat Quran yang ada pendapat ulama mengambil kira siyak dan sibaknya. Terlebih dahulu kena ingat semula lah istilah tu. Tengok semula boleh juga ada dah ayat tu sebelum pada ni. Sebelum pada ni, ni muka surat mula-mula lah, muka surat 14 tu orang panggil gapo. Jadi hak kita gunanya, istilah yang kita gunanya ialah siyak dan sibak. Siyak ialah ayat hak selepas ayat yang kita maksudkan. Misalnya hak saat ni, selepas dia ayat 16 hak kita maksudkan, ayat 17, 18 dan seterusnya, itu orang panggil siyak. Sibak maknanya hak sebelum 16 tu, 15, 14, hak sebelum tu orang panggil sibak. Itu kena faham dululah. Jadi salah satu kaedah lah mentafsirkan Al-Quran yang sangat baik dan sangat menarik ialah apabila kita mengambil kira siyak dan sibaknya. Mengambil kira siyak dan sibaknya, atau rabtul ayat, atau tanasubul ayat. Itu beberapa istilah yang dipakai oleh pengarang masing-masing lah, tak serupa. Tapi kita hak ni lah guna hak ni. Misalnya dalam ayat-ayat yang kita baca surah Qiyamah saat ni, daripada ayat 1 sampai ke 21 ayat, di situ ada dua tafsiran. Satunya tafsiran yang mengambil kira sebab nuzul, dan terjemahannya pun ambil kira hak tu lah juga. Seperti kita sebut tadi, ayat yang ke 16, cuba perhatikan sekali lagi. Janganlah engkau, wahai Muhammad, kerana hendakkan cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum dibacakan kepadamu. Ini terjemahan ini, dan seterusnya. Kalau ada tafsiran atas hak ni, ini yang orang panggil tafsiran berdasarkan sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya, mengambil kira sebab nuzulnya. Oleh itu, apabila kamu, sesungguhnya kami jamin untuk mengumpulkannya dan membacanya. Ini 17. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu.
Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Jadi maknanya daripada ayat 16 sampai 19 ini semua mengambil kira sebab nuzulnya. Tetapi kalau kita ambil kira sebab nuzulnya, maka kita tidak akan nampak ada perkaitan, ada kesesuaian di antara ayat sebelumnya, sampai ke 15 tu, daripada 1 sampai 15, dan hak selepasnya daripada 20, 21 dan seterusnya, bahkan sampai ke akhir surah tu. Nampak tidak ada kaitan. Sebab apa tidak ada kaitan? Sebab kita mengambil kira sebab nuzulnya. Jadi terjemahan saat ni adalah mengambil kira sebab nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang sebab turun ayat ni. Jadi nampak tidak sesuai lah. Apa tidak sesuai? Sebab tu sebab itulah. Tapi kalau kita tak ambil kira sebab nuzul, baca semata-mata ayat ni daripada awal sampai akhir surah dengan penelitian, dengan mengambil kira siyak dan sibaknya, maka kita akan nampak ada perkaitan dan kesinambungannya akan nampak. Artinya kenapa satu kaedah ni tinggi sikit lah, tinggi sikit. Orang yang tak biasa dengan tafsir tak apa nak boleh pegang lah. Tapi tak apalah, cuba-cubalah belajar sikit-sikit supaya kita tahu. Misalnya kita tengok buka Quran lah ni, ada lah ni, terjemahan macam saat ni, umumnya begitu. Tapi kita kena tahu terjemahan lagu ni, tafsiran lagu ni berdasarkan apa. Sebenarnya berdasarkan sebab nuzul. Tafsiran atau terjemahan berdasarkan sebab nuzul ini sebenarnya orang panggil tafsiran berdasarkan makna kedua bagi Quran, bukan makna pertama. Itu kena faham, itu istilah. Tafsiran berdasarkan siyak dan sibak, itulah makna pertama bagi Quran. Itu kena faham. Makna pertama bagi Quran. Sebenarnya hak ni, hak saya sebut sini ni, hak rekah sebenarnya sudah sebut dalam ni. Dalam ni kalau siapa-siapa baca Sahih Bukhari, kita buat ni syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Melayu, nota nombor 4, Kitabul Wahyi 4. Dalam ni saya sudah sebut dah ayat ni. Bahkan dalam ni sebut 10 tafsiran ulama. Ada 10 ayat ni saja, 10 tafsiran. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Menariklah. Tapi salah satu daripada hak 10 tu ialah tafsiran Al-Quran berdasarkan siyak dan sibaknya. 2 daripada 10 tu adalah berdasarkan siyak dan sibaknya. Selebihnya tidak, masing-masing cara lah. Masing-masing cara. Begitulah cara ilmu tafsir. Di sini daripada muka surat daripada muka surat 82 sampai ke muka surat akhir, sampai ke muka surat 90, bincang pasal ayat ni. Jadi ayat ni, tafsiran dia tadi, terjemahan tu berdasarkan sebab nuzul. Duduk mana sebab nuzul? Dalam Bukhari ni lah sebut. Ni dalam Bukhari kita baca lah, sebab ada kaitan. Ada kaitan. Hadisnya hadis nombor 5. Hadis nombor 5. Situ duduk tafsiran hak saat ni. Hak kita baca terjemahan saat ni, ia berdasarkan ni lah, hadis ni lah.
berdasarkan hadis ni. Dan hadis ini menyatakan sebab nuzul kepada ayat tadi. Baik, kita baca dah. Kita baca tengok. Cumanya tidak semua ada lah. Kalau nak carilah. Cari. Kena tak ada nombor sini, nombor nak hubungi. Carilah. Cari ni Notapak Kitabul Wahyi, muka surat 77 kalau hadis dia ni. Ni nak baca ni. Wabihi qala haddathana Muhammad Musa bin Ismail qala haddathana Abu Awanah qala haddathana Musa bin Abi Aisyah qala haddathana Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shiddatan وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن نقرأه ثم إن علينا أن تقرأه. حلو tulisannya tak apa-apa. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Begitu hadisnya. Ini hadis nombor 5. Tak apalah, kita terjemah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Beliau meriwayatkan kepada kami tentang tafsiran Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, bermaksud janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera membacanya, yakni Al-Quran. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran, dan baginda seringkali menggerak-gerakkan bibir. Ibnu Abbas mengatakan bahawa aku menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan bibirnya. Sa'id juga berkata, aku menggerak-gerakkan dua bibir sebagaimana Ibnu Abbas menggerak-gerakkannya. Maka beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ada la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ayat 16. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ayat 17. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu untuk engkau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Ibnu Abbas berkata bahawa Allah SWT akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan memberikan kemampuan kepadamu untuk membacanya. Seterusnya Allah SWT berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami selesai membaca maka ikutlah membacanya. Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksudnya ialah dengarlah bacaan itu dan diamlah. Dan firman Allah SWT seterusnya, thumma inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya, yakni yang memerlukan penjelasan. Maksudnya ialah kami jamin engkau akan dapat membacanya selepas itu. Setelah itu apabila Rasulullah SAW didatangi Jibril, baginda hanya mendengar terlebih dahulu bacaan Jibril. Kemudian apabila Jibril telah berlalu, baginda SAW mampu membacanya sebagaimana yang dibaca oleh Jibril sebelum itu. Itulah terjemahan hadis yang menceritakan tentang sebab nuzul ayat tadi. Itulah bendanya. Lepas tu panjanglah kita bahannya. Di sini sebut 10 tafsiran ulama. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, ni kata gini. Tidak nak baca semualah. Waktu tu
Royak benda ni ada sini. Kalau nak baca, tengok situ lah. Jadi ceritanya hak berkait dengan sebab nuzul tu lah. Hak berkait dengan sebab nuzul. Ni cerita Nabi mula-mula peringkat permulaan menerima wahyu. Memanglah susah mula-mula tu. Jibril baca dia kata turut selalu. Sebab budak-budak ngaji kan, budak-budak ngaji Quran. Tok guru baca dia pun takut tak ada tu, dia turut selalu tok guru. Dia turut selalu tok guru tu. Tok guru sebut sepatas dia turut sepatas. Tidak kata supaya mahir sikit kan. Tok guru baca satu ayat, barulah dia baca. Tidak. Tok guru baca tu bila-bila tok guru baca tu dia baca selalu sekali. Takut apa? Takut terlepas. Takut terlepas tak ingat. Bila-bila tu nak faham makna lagi. Nak faham makna lagi apa maksudnya. Susah. Itulah yang dikatakan Rasulullah mengalami kesukaran di peringkat permulaannya dalam menerima wahyu. Jadi bila begitu Allah tegur dia, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera engkau mendapatnya. Tak payah buat gitu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami jamin. Tak payahlah gitu. Susah-susah duk turut cepat-cepat gitu, takut tak ada gitu, tak payah. Sebab kami jamin untuk mengumpulkannya. Ia tak akan hilang. Kamu akan ingat molek. Jadi mu turut molek. Jibril baca, itu teguran. Kita boleh tengok sejarah perkembangan turun Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tidak kata daripada awal lagi dia senang, tidak. Mula-mula tu susah, berat. Sebab tak biasa dalam menerima wahyu. Dan wahyu itu memang berat. Hal tu panjang tu kena tengok Kitabul Wahyu lah. Kitabul Wahyi dalam Sahih Bukhari ni panjanglah kita cerita macam mana wahyu mari, macam mana bentuk dia, ada berapa bahagian wahyu ni. Bincang panjanglah sini dalam Kitabul Wahyi ni. Jadi Kitabul Wahyi ni saja pun 100 muka surat lebih dah. Kitabul Wahyi saja ni 5-6 hadis 100 muka surat lebih dah. Jadi kalau nak detail, nak tahu secara terperinci, baca tu. Kita tidak nak panjang situ, cuma nak ayatnya berdasarkan sebab nuzul hadis Bukhari tadi. Sebab apa turun ayat ni, ayat 16 17 ni? Sebab dia ada kaitan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penerimaan wahyu tu. Dia mengalami kesukaran, dia duduk turut. Jadi Allah tegur dia situ. Tak usah duduk buat gitulah. Tak apa, kami jamin. Kamu boleh ingat molek, tidak kata jadi terlupa. Dan kami akan kumpulkan dalam dadamu. Untuk kumpulkan dalam kitab ni pun makna Tuhan jamin dah lah kira-kiranya. Lepas tu kalau hak mana-mana perlukan kepada penjelasan, kami akan penjelaskan. Thumma inna alaina bayana. Kami akan menjelaskan. Jadi hak tu tak payah pusing. Kamu hanya dengar molek, turut molek lepas pada dia sudah baca satu ayat tu, kamu baca. Kalla la wazar misalnya, kamu tu kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tu jangan duduk sekali supaya budak baru belajar. Itulah ceritanya. Tetapi kalau kita mengambil kira sebab nuzul saat ni, dia akan jadi putus ayat 16, 17, 18, 19 saat ni dengan ayat sebelumnya dan hak selepasnya. Sebab hak sebelumnya tu duduk cerita pasal kiamat, hak selepasnya duduk cerita pasal kiamat juga. Tiba-tiba macam mana mari celah ni dua ayat Tuhan larang pula Nabi duduk gerak lidah dia tu. Takut tak ada, takut terlupa, takut tak faham molek. Apa kaitannya? Apa kaitannya ni ayat ni dengan hak sebelum dan selepasnya? Nampak tidak ada kaitan. Ya memang kalau kita mengambil kira tafsir ni berdasarkan sebab nuzul dia, seperti inilah sebab nuzul dia tu, dia tidak akan kita dapati pertalian atau kesinambungan ayat yang sebelumnya dan selepas. Tak nampak gitu. Tak nampak gitu. Nak bagi nampak hak tu, dia kena pakai makna awalinya. Makna awalinya. Di sini ketika membincangkan ayat ni,
Saya sebut dah. Tak apa, kita baca sikit kaedah Quran, kaedah nak tafsir Quran supaya jadi ada nampak pertalian, ada nampak perkaitan ayat sebelum dan selepas dengan ayat yang kita sedang baca tu, nampak perkaitan hak mana kena pakai makna mana. Ni nombor, sebab saya sebut tadi ada 10 tafsiran. Ni tafsiran yang ke-6. Bapa tidak nampak ada kaitan antara ayat 16, 17, 18, 19 dengan hak sebelumnya dan selepasnya. Bapa tak nampak kaitan. Maulana Anwar Shah Kashmiri jawab. Dia ni seorang tokoh hadis dan juga tokoh tafsir. Ni dia jawab. Kalau kita pakai hak dia ni, baru nampak rahsianya. Kalau tak pakai lagu ni, kita pening lah. Apa aja dia tak kait ni. Jadi kalau pakai kaedah ni, tak apa, kita baca dah. Cuba dengar. Nombor 6, jawapan Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri tentang ketidaksesuaian ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis di atas dengan siyak dan sibaknya. Ialah kerana ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang tidak hanya mengandungi satu makna sahaja, malah selain ia mempunyai makna yang sering dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, ia juga mempunyai makna pertama. Ini makna pertama. Dan makna asalnya. Makna pertama itu mungkin hanya ada satu sahaja atau lebih daripadanya. Ada beberapa makna, tapi itu kita panggil makna yang pertama bagi ayat. Makna pertama yang disebut Maulana Anwar Shah sebagai al-muradul awwali. Al-muradul awwali lil ayah. Maksud pertama bagi ayat ni, maksud asal dia, atau makna asal bagi sesuatu ayat, itulah sebenarnya yang ada pertalian dan kesinambungan maksudnya dengan maksud ayat-ayat siyak dan sibaknya. Jadi ada pertalian tu rupanya mengambil kira makna asal dia, makna pertama dia. Jangan mengambil kira makna yang kita dapati dalam sebab nuzul. Kalau cari situ tak jumpa, memang nampak tak ada pertalian. Sebab apa? Sebab Quran ni kadang-kadang dia ada beberapa makna dia, ada beberapa sudut dia tu. Jadi yang tu yang kita kena perhati tu. Makna pertama ataupun makna asal bagi mana-mana ayat Al-Quran ialah makna yang berkait dengan keseluruhan ayat tersebut tanpa melihat kepada asbabun nuzul. Kalau kita tak ambil kira, tak tahu asbabun nuzul, dia ada makna pertalian dia. Atau kronologi peristiwa di sebalik tabir penurunannya. Tafsir Al-Qaffal tadi sebagai contohnya. Ini tafsir Qaffal, dia tidak terikat dengan sebab nuzul. Hak itulah yang saya pilih. Dalam hak 10 tu saya pilih tafsir Qaffal sebab dia mengambil kira makna pertama dan makna asal bagi ayat di dalam surah Qiyamah itu, bukan mengambil kira sebab nuzulnya. Cuba kita tengok semula, balik kepada nota asal. Tetapi berdasarkan tafsiran Al-Qaffal yang mengambil kira siyak dan sibaknya, tidak ada sebarang keadaan ketergantungan pada firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah tadi. Ini kerana menurut beliau keempat-empat ayat tersebut juga berkaitan dengan hari kiamat. Bukan tak ada kaitan dengan hari kiamat, tak. Empat-empat ayat tadi tu, hak kita kan nampak tak ada berkait tu, sebenarnya ada kaitan dengan hari kiamat juga. Dia kata orang yang dihadap cakap oleh Allah di dalam firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, itu bukanlah Nabi SAW. Itu dia benar. Tadi kan yang dituju, jangan kau gerakkan lidah kamu. Siapa kau? Nabi kita. Itu berdasarkan sebab nuzul. Tapi berdasarkan ayat tanpa mengambil kira sebab nuzul, yang ini berdasarkan makna asal dia, makna pertamanya, orang yang dia dihadap cakap, jangan engkau gerakkan bibir lidah kamu tu, bukan Nabi, manusia maksud dia. Sebab apa? Sebab sebelum pada tu ada sebut dah manusia. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Al-insan.
Tak ada sebut mana-mana sebelum pada tu. Nabi Muhammad tak ada sebut. Yang ada sebutnya ialah insan sebelum pada tu. Cuba perhati ni. Sebaliknya ia ditujukan kepada seluruh umat manusia, kerana setiap manusia di hari kiamat kelak akan membaca buku suratan amalan masing-masing berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku, yakni suratan amalanmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu, yakni tentang segala apa yang telah engkau lakukan. Ini dalam surah Isra, mana di hari kiamat nanti kita akan baca kitab apa? Kitab suratan amalan kita. Itu satu perkara kena jelas tu, situ dulu. Menurut Al-Qaffal, perkara itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam sibaq ayat-ayat tersebut. Sebelum ayat 16, 17 ada dah sebut tu tentang cerita suratan amalan manusia atau kitab yang akan diberikan kepada manusia, apa yang berkenaan dengan amalan dia, yaitu di dalam ayat ke-13 sebelumnya, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Bermaksud pada hari itu manusia akan diberitahu tentang apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan, apa yang dia buat, apa yang dia tak buat. Manusia akan diberitahu. Lalu apabila bacaan mereka sampai kepada catatan-catatan amalan buruk masing-masing, mereka akan mempercepatkan bacaan kerana gerun dan takut kepada balasan yang akan diterima, serta malu untuk mendedahkannya di hadapan khalayak ramai di mahsyar nanti. Pada ketika itulah dikatakan kepadanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tengok, cuba tengok. Kenapa ada kaitan selalu lah? Kenapa ada kaitan selalu? Menurut Al-Qaffal, maksudnya ialah janganlah engkau membaca dengan cepat suratan amalanmu itu. Itu maksud la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tak ada kena-mena langsung dengan sebab nuzul tadi. Tak ada kena-mena. Ini berkait dengan hari akhirat. Manusia akan baca, bila takut dia cepat-cepat kan. Orang kan kalau salah kan, budak kalau dia salah ataupun dia tak apa reti situ, ataupun orang tak apa mahir bahasa Arab, tempat baris tu dia cepat-cepat dia baca, biar tak nyata baris tu, cepat-cepat dia pitas situ supaya tak nampak kelemahan dia. Tuhan kata tak usah dia baca cepatlah, baca biasa. Tak usah dia baca cepat. Kerana inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Al-Qaffal mentafsirkan dengan kata beliau, sesungguhnya kami telah mengumpulkan segala-galanya di dalam buku suratan amalanmu itu. Kalau mu langkau pun, kalau mu tak baca pun, kalau mu baca cepat, buat tela, kalau ke mana-mana baca pun, ada dah tu. Kami tahu dah. Tak ada guna. Baca boleh. Ni mana di hadapan Allah SWT suruh baca, kedaling, ketang, gegar lah kita katanya. Suruh baca boleh. Dan kami pasti akan membacanya di hadapanmu. Ke mana-mana pun mu kena baca hari ni, biar semua orang dengar. Ayat ke-18 selepasnya iaitu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Menurut tafsiran Al-Qaffal adalah apabila kami selesai membacanya, terima sajalah kandungan apa yang dibaca itu. Mana kamu baca, kamu kena terima. Sebab hak tu memang cukup bukti, cukup saksi, cukup. Kamu kena terima. Jadi seolah-olahnya Tuhan baca. Begitulah. Ayat ke-19 selepasnya pula iaitu thumma inna alaina bayana. Menurut tafsiran Al-Qaffal adalah kemudian kami akan menjelaskan balasan bagi setiap amalan buruk yang telah kamu lakukan. Itu maksud dia. Jadi kan berbeza tadi dengan terjemahan tadi. Terjemahan tadi biasanya kalau kita tengok dalam terjemahan biasa, tafsiran biasa memang gitulah. Yang dia terjemuh lagu tu, dia ambil kira mana? Ambil kira sebab nuzul. Sebab nuzul tu duduk mana? Duduk dalam Bukhari yang kita baca saat ni. Tapi bila kita ambil kira sebab nuzul, tak ada nampak perkaitan. Tu nampak putus ayat tu, tergantung tengok.
Dengan sebab itu setengah-setengah ahli tafsir dengan mengambil kira kaedah siyak dan sibak ni, dia tengok dari sudut lain. Sebab Quran ada kalanya dia ada beberapa makna. Makna pertama, makna asal, makna kedua. Jadi asbabun nuzul tu orang panggil dalam istilah ulama tafsirnya makna kedua bagi ayat Quran tu, kena faham. Setengah-setengah orang dia tak faham, oh hak tu dia pegang kemah-kemih, hak ni lah. Jadi bila dia tengok tafsiran lain dia kata salah, padahal tidak salah. Dia tu tak faham, dia tu sendiri tak faham bahawa hak dia pakai tu adalah makna yang kedua bagi Quran. Makna yang pertamanya iaitu tanpa mengambil kira sebab nuzul, kalau orang tu baca dia akan dapat lagu mana. Dan tidak lari, tidak salah. Sebab tadi cuba tengok dia kata bukan Nabi yang dituju tu, jangan kau menggerakkan lidah kamu tu, bukan Nabi. Sebab apa? Nabi tak ada sebut di mana-mana pun sebelum pada tu. Apa kita nak kaitkan dengan Nabi? Hak ada je manusia. Jadi manusia itulah yang menggerakkan lidah dia biar cepatnya baca surat tak amalan dia tu. Dia buat ikut tu. Bila begitu nampak ada kaitan. Ini peranan besar memahami, mengetahui siyak dan sibak itu. Dia akan jadi saling berkait makna itu, tidak putus. Dan nampak comel. Cumanya hak tadi kita boleh pakai juga sebagai makna keduanya. Makna pertama asal gini. Jadi ada beberapa tafsiran. Muka kalam Allah ni kan dia royak mesti kemah. Tengok dari sudut ni, comel belakang. Tapi kena tahu semualah. Kalau tidak jadi memang nampak tergantung. Sebab tadi nampak tergantung. Cuma ambil kira tafsiran lain pula. Bila ambil kira tafsiran lain, nampak sebenarnya tidak ada putus di situ. Kemudian menurut tafsiran Al-Qaffal adalah kemudian kami akan menjelaskan balasan bagi setiap amalan buruk yang telah kamu lakukan. Jadi duk baca, ada hak dosa, ada hak baik, duk baca tu, hak baik tu Tuhan akan nyata dengan lagu mana? Dengan cara dia balas. Hak baik tu beri balasan syurga, hak buruk tu beri balasan neraka dan sebagainya. Kita kata begitulah. Tafsiran Al-Qaffal ini sesuai sangat dengan siyak dan sibaknya, meskipun ia tidak selaras dengan tafsiran Ibnu Abbas yang kita baca tadi, yang ada dalam Bukhari, tak selaras. Tapi kalau ambil kira semata-mata Quran, nampak sangat sesuai, menarik sangat. Di mana beliau mengaitkannya dengan peristiwa Nabi SAW mempercepatkan bacaan baginda untuk mengikuti bacaan Jibril yang menjadi sebab nuzul bagi ayat-ayat yang berkenaan. Kebanyakan penterjemah Al-Quran dalam bahasa Melayu memilih tafsiran Ibnu Abbas di sini. Apa yang perlu sekali diketahui dan difahami ialah tafsiran Ibnu Abbas itu sebenarnya merupakan tafsiran kedua atau al-muradus tsanawi, orang panggil al-muradus tsanawi lil ayat. Maksud kedua bagi ayat-ayat tu, bukan maksud pertama, bukan makna asal. Sedangkan tafsiran pertama dan asal al-muradul awwali baginya adalah seperti yang diberikan oleh Al-Qaffal tadi. Tafsiran Qaffal itu adalah tafsiran asal bagi ayat tu sendiri. Tafsiran asal ni hak tak ambil kira hak luar, ambil kira hak situ saja. Dan kita nampak di sini bahawa ayat Quran ni walaupun dia mari asalnya tidak sekali, tidak sama, bila disusun semula tu mana tetap ada kaitan dia, tidak putus. Hak ni lah benda lemahnya orang nak buat tu. Kalau orang lain berterabur dulu nak susun semula dalam masa semetar, tak tersusun. Tapi cara ni Nabi SAW dibimbing oleh Allah SWT. Hak ni letak sini, hak ni letak sini, hak ni letak ayat ni, hak ni letak dalam surah ni. Walaupun letak tu kita kata ikut sera sekali tengok ni, tapi tidak. Cuba tengok tafsiran Qaffal tadi, nampak saling berkaitan, nampak tanasub dia tu, kesesuaiannya, kesinambungannya nampak sangat. Dan dia tidak jadi cacat. Kalau kita letak kat segi tu tabuk tak, tak tahu gapo lah, tak faham apa satu kita tulis ni kan, tabuk kat segi, tak faham gapo lah, apa tiba-tiba jadi gini, bengong habis lah. Jadi sebab orang gila nulis. Tapi tidak.
Quran tidak begitu. Nampaklah ia disusun, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Situ nampak tu. Inilah maksud apa ni? Maksud yang pertama, makna kedua bagi sesuatu ayat Quran ini. Dalam ni saya kemukakan lagi contoh-contoh lain, beberapa ayat lain. Ini kena baca-baca sini lah, sebab panjang. Sebab panjang. Kalau berdasarkan sebab nuzul, nampak tak ada kait sebelum dengan selepas ni. Pada ni dalam surah Hud, beberapa ayat tu, daripada ayat 1 hingga kepada ayat 5. Di situ. Di situ pun kalau mengambil kira sebab nuzul, tak nampak perkaitan dia. Tapi kalau buah sebab nuzul tu, pakai makna asal dia, makna pertama dia, nampak sangat perkaitan dia tu. Di situ ada dua contoh lagi yang saya bagi situ. Tengok situlah. Sebab kita tidak nak panjang sini, nama ringkasan dah. Kalau ringkasan apa, kalau panjang-panjang sangat dah. Jadi sebagai ringkasannya itulah. Itu pun kita bagi 3 juga sini. Bagi 3 juga. 3 tu contoh lain lah pula. Hak dalam ni contoh lain. Nombor 2, Allah berfirman di dalam surah Sad. Allah berfirman di dalam surah Sad. Dah ingat ke tidak, tak tahulah ni. Kalau ada nota ni, molek lah. Ada nota ni, boleh tengok semula, boleh perhati semula. Kalau tidak, berdasarkan ingatan saja tu, susah sikit. Susah sikit. Kalau ada nota ni, harap boleh dapat belakang lah nota ni. Senang, boleh rujuk. Kalau tak puas hati atau muskil atau salah faham kau lagu mana kau, tanya semula lah. Kita bincang semula. Begitu caranya. Jadi hak ni rengkah-rengkah. Nak ceritanya, ayat Quran ini ada berapa perkara malam ni. Ada makna pertama, ada makna kedua. Makna pertama atau makna asal dia. Ada siap, ada sebab. Kalau pakai makna kedua, itu biasanya berdasarkan sebab nuzul bagi ayat itu. Kalau pakai sebab nuzul, dia tidak akan nampak ada perkaitan dan kesinambungan ayat. Kalau tak pakai sebab nuzul, pakai makna asal dia, makna pertama dia, di situ baru akan nampak. Jadi orang kata nampak ada perkaitan tu berdasarkan makna mana? Bukan makna kedua, makna asal. Situ dia boleh pegang. Tu. Malam ni. Lepas tu, hak banyak-banyak lagi kalau jumpa tu payah juga nak tahu kan. Tak apalah, mula-mula dulu hak ni dulu. Lepas tu kau nampak lah hak lain tu seterusnya. Dia tidak nampak selalu hak lain-lain tu. Tapi kalau sudah biasa, dia boleh kesal selalu. Ni gini, ni gini, ni gini. Supaya orang pandai nahu lah. Orang pandai nahu Arab. Hak tak pandai nahu Arab tu kan, kalau ada baris dia boleh baca lah. Tapi kalau hak pandai tak ada baris boleh baca, support kan ada baris. Gitulah. Hak ni pun gitulah juga. Bila kita sudah mahir, kita jumpa, kita tahu dah. Makna pertama dia lagu mana, makna kedua lagu mana. Hak tu dia makan masa sikit lah. Tak apa, kita tengok lagi. Allah berfirman di dalam surah Sad. Ini contoh kedua. Wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasman bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat in hadha akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghafarna lahu dhalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Itu beberapa ayat yang kita baca saat ini.
ada 25 sampai 25, 21 sampai 25 surah Sad. Bermaksud, dan sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad berita perbicaraan dua orang yang berselisihan ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat, yaitu ketika mereka masuk kepada Daud, yakni Nabi Daud. Lalu ia terkejut melihat mereka. Mereka berkata kepadanya, janganlah takut, kami ini dua orang yang berselisihan. Salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain. Oleh itu hukumkanlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampau, yakni batas keadilan, serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya orang ini ialah saudaraku, yakni saudara seagamaku. Ia mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor sahaja. Dalam pada itu ia berkata, yakni mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku. Dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu. Berkata dia, yakni Nabi Daud, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu, yakni sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan, yakni dalam berbagai-bagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengah yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sedang mereka amatlah sedikit. Dan Daud, yakni Nabi Daud, setelah berfikir sejurus, mengetahui bahawa sebenarnya kami sedang mengujinya yakni dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan diri sujud, serta ia rujuk kembali, yakni bertaubat. Maka kami ampunkan kesalahannya itu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni pada hari akhirat kelak. Surah Sad ayat 21 hingga 25. Jadi ini ceritanya. Jadi kita nak bahasnya dari segi kalau kita tak ambil kira siap dan sibak, nampak tergantung, tak faham gapo dia maksud dia. Tapi kalau mengambil kira siap dan sibak, baru nampak gapo dia hak Allah Subhanahu Wa Taala nak dengan menurunkan beberapa ayat ini. Persoalan mungkin timbul di dalam hati setengah-setengah orang, bahawa apakah yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya di dalam ayat 24 dan 25 dari surah Sad yang dikemukakan di atas. Apakah bentuk ujian dan cobaan Allah terhadap Nabi Daud alaihissalam? Apakah Nabi Daud telah melakukan apa-apa dosa sehingga dosa besar telah melakukan apa-apa dosa besar sehingga beliau memohon ampun kepada Tuhan sambil merebahkan diri bersujud, yakni dan bertaubat? Apa dosa yang Nabi Daud lakukan sampai gitu mohon dia tu? Bismillah. Sampai gitu mohon dia sujud minta ampun dengan Tuhan. Gapo dia kesalahan dia nya? Gapo dia kesalahan dia? Lepas tu Tuhan apa kata? Kami ampunkan dia. Macamlah dia ada melakukan sesuatu kesalahan. Jadi gapo dia kesalahan? Kalau dalam cerita tadi orang mari mengadu hak kepada dia, bukan dia yang salah, orang tu hak salahnya naik bukan naik. Naik ke istana dia tu. Lepas tu pergi royak ke dia, gini, kita ni dua pihak ni, hak ni wak nyaya kita gini-gini. Jadi apa salah Nabi Daud? Apa ya dia tu
dalam peristiwa tu pergi sujud gitu, apa minta ampun dengan Tuhan. Tuhan pun kata, kami ampunkan dosa dia. Kenapa dia? Dosa dia, kesalahan dia. Untuk memecahkan persoalan ini, macam-macam jawapan telah diberikan oleh para mufassirin. Ada di antara mereka mengemukakan riwayat-riwayat Israiliyat yang menampakkan memang Nabi Daud telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang dilakukan beliau ialah membunuh Uria, seorang pahlawan yang amat setia kepada beliau, dengan sengaja menghantarnya ke medan perang supaya ia terbunuh. Dan memang ia terbunuh. Maksud Daud melakukan begitu tidak lain hanyalah untuk mengahwini isterinya Batsheba. Ada yang mengatakan kesalahan Daud sebenarnya terletak pada beliau terus memenangkan pihak yang memiliki seekor anak kambing tanpa mendengar terlebih dahulu keterangan pihak yang memiliki 99 ekor kambing. Dia kata begitu. Sepatutnya beliau mendengar terlebih dahulu keterangan dari kedua-dua belah pihak yang berselisih sebelum membuat sesuatu keputusan. Kesilapan itulah yang mendorong Daud beristighfar dan bertaubat kepada Allah apabila mengingatkan apa yang berlaku kepadanya itu sebenarnya merupakan ujian Allah. Ada pula yang mengatakan orang-orang yang datang dengan memanjat pagar atau dinding istana Daud sememangnya bermaksud membunuh beliau. Setelah mereka mendapati ada ramai pengawal di kawasan mihrab tempat Nabi Daud beribadat, mereka berpura-pura mengemukakan kes seperti tersebut di dalam ayat 22-23 tadi. Surah Sad. Nabi Daud mengetahui maksud sebenar mereka. Beliau telah bertekad untuk menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Tetapi setelah berfikir bahawa semua itu adalah ujian Allah kepadanya, beliau membatalkan maksud asalnya hendak menghukum mereka. Nabi Daud sedar bahawa tindakan yang paling layak dan sesuai dengan kedudukan beliau ialah memaafkan, bukan membalas dendam. Maka beliau terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas keterlanjurannya itu. Oleh kerana Daud telah betul-betul insaf, Allah terus mengampunkan kesalahan dan keterlanjurannya. Dan macam-macam lagi tafsiran. Namun semuanya tidak mengambil kira siyak dan sibak ayat-ayat tersebut. Semua tak ada ambil kira siyak dan sibak ayat-ayat tersebut. Macam-macam wak mari tu hak mengarut. Sebanyak mana hak mengarut. Jadi kalau nak tengok hak mengarut, sebab saya sudah tulis dah ni, dalam ni 99 usul dirayat hadis. Usul nombor 3. Contoh kedua dalam ayat ni adalah dalam apa ni, nota ni, cerita Nabi Daud lah. Dalam ni saya kemukakan banyak tafsir. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Lebih banyak daripada hak ni lah, sebab hak ni ringkas. Hak ni sepintas lalu saja. Jadi ceritanya panjang benda lah. Dalam kitab-kitab tafsir lama tu, tafsir-tafsir yang dianggap muktabar, rujukan kita ahli sunnah wal jamaah lah juga, tapi dalam tu bercampur bau dengan riwayat-riwayat Israiliyat tu jadi besar tu. Ceritanya macam-macam lah cerita. Jadi Nabi Daud ni, kalau tidak apa ya Nabi Daud ni, dia duduk muskil. Apa yang Nabi Daud ni sampai sujud minta ampun gitu semua. Dan Tuhan uji. Kenapa dia uji Tuhan? Takkanlah ujian kecil-kecil sampai dia minta ampun. Ni macam betul-betul telah melakukan kesalahan, dosa. Dia kata memang Nabi Daud telah melakukan dosa. Tu kita kata dah, takkanlah Nabi melakukan dosa pun tidak ke dia maksum. Dia tak ingat dah tu. Kaedah tu dia tak ingat. Dia letak tepi, ataupun dia ingat dia letak tepi, maka jadi bunuh lah. Sedangkan kita nak tafsir, nak gapo, kena ingat asal tu, usul tu. Kaedah usul bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dimaksud. Takkan dia boleh buat kerja lagu tu. Jadi katanya berdasarkan riwayat Israiliyat, katanya Nabi Daud ni
Dia pernah satu hari duduk lilah-lilah atas istana dia. Setengah-setengah riwayat kata dia duduk semaya. Tiba-tiba mari seekor burung, macam comel lah burung tu, dekat jinak dengan dia. Kalau mengikut riwayat pertama, mana dia tidak semaya, dia pun nak igak lah. Kalau mengikut riwayat kedua, dia duduk semaya, dia sampai batas semaya dia nak igak tu burung. Nak igak burung. Jadi bila nak igak burung tu lari, dia tekan lari, lama-lama burung tu jatuh. Dia pun nak jenguk lah, nak tengok burung tu, nak jenguk, tengok ada seorang perempuan yang sedang mandi. Mandi telanjang pula ceritanya. Tengoklah perempuan tu, jadi tertarik dia dengan perempuan tu, jatuh hatilah Nabi Daud ni. Terpaut hati dengan perempuan tu. Bila tengok tu perempuan tu pun rambut dia panjang, dia tudung tubuh dia dengan rambut dia, kau tertarik hati Nabi Daud. Begitulah tu. Dia pun tanya orang, kaki tangan dia, berkawan-kawan dia, siapa dia tu? Orang pun rakyat lah, cek tengok, ni isteri pahlawan tuanku lah. Sebab Nabi Daud ni kan dia raja, selain daripada Nabi dia juga raja. Tak boleh, dia suruh panggil mari, tanya khabar, habis cerita, baliklah. Balik. Itu dalam riwayat Israiliyat. Dalam riwayat Bible adalah ni. Boleh tengok selalu. Dalam ni saya sebut. Dalam ni sebut. Dalam riwayat Bible dia sebut lebih teruk lagi. Hak tu puak-puak Israiliyat rekod hadis-hadis Israiliyat ni tak tergamak nak sebut. Tapi dalam Bible, kitab suci Yahudi, kitab suci orang Kristian, dia sebut dengan lebih jelas lagi. Gapo dia? Bila kata tadi dia panggil perempuan tu, panggil naik kecek-kecek, dia tidur sekali dengan perempuan tu. Dan perempuan tu mengandung. Bila mengandung, lepas nak beranak tu dia mari royak ke Daud. Lepas tu Nabi Daud pun rancang lagu mana supaya suami dia ni pergi jauh dan mesti mati. Dia hantar pergi perang. Macam-macam lah cerita. Ada sebut sekali gitu je mati, ada sebut 2-3 kali tak mati dalam medan perang. Kali yang ketiga tu bila hantar tu duduk depan tabut, bawa tabut ni satu peti lah yang dianggap sakti oleh puak-puak Bani Israel. Jadi dia mengharapkan kemenangan lah dengan bawa tu. Dan tentera-tentera duduk bawa kau tu dia tak boleh gelik, sama ada dia mencapai kemenangan atau mati. Itu saja, tak ada pilihan lain. Jadi namanya Uria ni pahlawan dia, matilah. Bila mati yang nikah dengan bini Uria tadi, hak nama Batsheba tadi, Nabi Daud nikah. Mengikut riwayat Bible, dalam Bible tu sebut, dia kata memang Nabi Daud ni telah berzina lah dan dapat anak. Bila dia mengandung tu, dia rakyat dia mengandung. Dia mengandung. Dia tidak ada hubungan dengan suami dia. Sebab apa? Dalam cerita tu dia mandi mengangkat hadas. Makna baru suci daripada mari kotor. Lepas tu suami dia tak kelik. Panjanglah ceritanya. Kalau dalam Bible tu kalau baca panjanglah. Jadi kita sebut belakang sini. Reka ceritanya apa yang jadi gitu. Dia nak ayatnya, inilah Nabi Daud kesalahan dia. Hak tu ya dia nyesal sangat tu. Dalam cerita dia sebut 30 tahun Nabi Daud jerit. Siapa air mata jerit sekali dengan dia, tu segala binatang buah dalam hutan, pokok-pokok kayu pun jerit sampai jadi sungai air mata. Itulah Israiliyat. Bagai mengarut lagu tu lah. Jadi tak apalah, hak nak ceritanya dia dikatakan melakukan dosa tu. Jadi dia menyesal, sedih. Kalau nak tahu hak panjang, hak detail, dalam ni tengok, dalam ni contoh yang kedua. Tengok dalam ni. Sebab dalam tu kita raya habis dari sudut ni, perbezaan riwayat tu dengan riwayat ni, nak menunjukkan tak betul cerita Nabi-Nabi ni. Kalau lagu ni dikaitkan dengan Nabi, tak boleh terima. Jangan kita orang Islam terima. Sebab cerita ni cerita mengganggu. Banyaklah sebabnya dia Nabi kan. Bila Nabi Rasul, takkanlah dia melakukan dosa sampai gitu mau.
Tapi Bible, kitab suci tu pun ada sebut benda lagu ni. Padahal dia sebut tu Nabi dia tu Nabi Bani Israel. Dia tidak percaya, mengikut setengah-setengah. Dia kata dia tidak percaya Nabi Daud ni sebagai Nabi. Dia percaya sebagai raja pokok dia saja. Tapi kalau kita tengok Bible di tempat yang lain, jelas nampak dia seorang Nabi. Jadi seorang Nabi telah melakukan begitu. Pelik tu kan. Itulah yang orang panggil kitab suci. Ada. Nasib baiklah Quran mari, Nabi SAW mari, walaupun Arab dia kata musuh orang Yahudi, Nabi bersihkan Nabi mereka tu. Nabi kita bersihkan Nabi mereka. Kalau lok ke pokok dia, habis cemar Nabi-Nabi ni. Habis teruk Nabi-Nabi ni. Sebab apa, dalam cerita tu dia kata Nabi Sulaiman ni hasil anak zina hak tadi lah. Nabi Daud dengan Batseba tadi. Cuba bayangkan. Jadi ada pula Nabi anak zina. Sampai begitu. Jadi dia nak kaitkan nyesal Nabi Daud ni sedih, dia bertaubat ni gapo benda yang sampai begitu mau. Tuhan uji tu gap dia, uji Tuhan. Dia cuba carilah, cari jumpa riwayat Israiliyat tu, bubuh dalam tafsir. Jadi kata sebab itulah Nabi Daud ni menyesal. Ujian Tuhan tu, itulah ujiannya. Itu salah satu tafsiran. Tak betul hak tu. Tak boleh pakai. Ada juga yang kata seperti kata tadi lah. Sebenarnya hak mari tu memang betul, hak mari tu nak mengadu hak ni buat nyaya ke dia. Jadi Nabi Daud tu bila hak mengadu tu, yang mendakwa tu, dia ada seekor anak kambing, hak tu minta ambil boleh ke dia tu. Dia kata buat nyaya. Dia kata tak sepatut situ Nabi Daud suruh Tuhan uji dia, di situ dia salah. Bapa dia terima pendakwa, dia tak dengar lagi pihak yang kena dakwa ni. Sepatutnya dia dengar dulu baru dia buat keputusan. Walaupun dia tidak, kalau kita kata dia tidak buat keputusan pun, nampak macam dia memihak kepada yang mendakwa. Tidak semesti orang yang susah tu bila dia dakwa makna dia betul. Dengarlah molek dulu. Nabi Daud lepas tu memikir, dia kata ini ujian Tuhan. Dia pun sujud sekali. Walaupun kesalahan itu tidak besar, tapi oleh kerana dia Nabi, dia berasa besar. Ini salah satu tafsiran. Banyaklah tafsirannya yang kita sebut dalam ni. Antara tafsiran lagi, demo tu sebenarnya mari naik nak bunuh dia. Tapi bila tengok ada ramai pengawal atas tu, awak nak bawa kes. Ada juga yang kata gitu. Hak tu ke hak lain-lain lagi tafsiran sebenarnya tidak mengambil kira siyak dan sibak, dan tidak mengambil kira mana-mana riwayat yang sahih. Tafsir yang baik ialah tafsir mengambil kira satu riwayat yang sahih. Yang kedua, mengambil kira siyak dan sibak. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Dan hak ni cerita gapo ni sebenarnya tak ada kena mengena langsung dengan dia buat dosa. Nabi Daud tak ada buat dosa gapo pun. Apa lagi kita nak kata dosa besar? Jauh sekali hak tu. Tidak. Lepas tu kalau tidak gitulah ke mana? Tak payah pakai hak luar. Hak sini baca ayat sebelum itu dan ayat selepas itu, kita akan apa? Gapo dia maksud dia. Itu pentingnya kita mengetahui siyak dan sibak dalam mentafsir Al-Quran. Baik, tengok sini. Muka surat 21 saat ni kan. Dan macam-macam lagi tafsiran, namun semuanya tidak mengambil kira siyak dan sibak ayat-ayat tersebut. Hak ni seorang tokoh ulama yang cuba kaitkan ayat-ayat ini dengan siyak dan sibaknya. Maulana Hifzur Rahman Sibharwi di dalam Qasasul Qurannya berbeza daripada mufassir-mufassir yang lain, kerana beliau mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan siyak dan sibaknya. Oleh kerana dia kaitkan, dia berjaya. Menurut beliau, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang dihukum sahih oleh Hakim dan Az-Zahabi, Nabi Daud telah membahagikan hari-hari dalam kehidupannya kepada 4 bahagian. Itu cerita asal. Satu hari khusus untuk beribadat kepada Allah, satu hari untuk menyelesaikan kes-kes yang dikemukakan kepada beliau, satu hari khusus untuk memenuhi keperluan peribadi dan keluarganya, dan satu hari pula untuk memimpin dan membimbing
kaumnya Bani Israel. Pembahagian hari-hari seperti itu kurang sesuai dengan kedudukan seorang khalifah. Itu mengikut pendapat dia. Dan raja, seorang khalifah dan raja seperti Nabi Daud tidak sepatutnya mengkhususkan sehari suntuk untuk beribadat semata-mata, walaupun ibadat adalah sesuatu yang amat disukai Allah dan merupakan tujuan sebenar kejadian jin dan manusia. Kerana pada hari-hari yang lain juga tentunya Nabi Daud ada beribadat. Sama sekali tidak dapat dibayangkan adanya hari-hari seorang Nabi yang langsung tidak diisi dengan sebarang ibadat. Tak boleh kita kata Nabi ni satu hari itu langsung tak ada ingat Tuhan. Tak pernah sabar lagu tu. Dia ada juga ingat Tuhan. Cumanya yang jadi masalahnya dia khusus satu hari khusus untuk ibadat. Hari itu tak boleh siapa dia berjumpa dengan dia. Situ Tuhan tegur. Situ tak kena dia. Situ ujian Tuhan terhadap dia. Tuhan uji. Nak anak molek, tapi molek pun Tuhan tidak suruh lagu tu. Tuhan tidak suruh lagu tu. Ibadat molek dia suka, tapi lagu tu ke dia nak. Ni sebagai pengajaran juga, panduan kepada kita. Kalau kita kata semaya tu molek tak tidur malam, bawa kereta sampai aksiden, jadi dapat taksi. Apa cerita? Tak say lagu tu. Molek semaya tu tetap molek, tapi ada lagi benda lain. Kita ni bukan esok nak tidur sepanjang hari, nak kerja. Kalau nak tidur tak apalah. Kalau nak kerja ada lagi lah benda lain kena jaganya. Hak lebih besar lagi, nyawa orang dan nyawa kita sendiri. Itu contohnya. Jadi begitu juga di sini. Kerana pada hari-hari yang lain juga tentunya Nabi Daud ada beribadat. Sama sekali tidak dapat dibayangkan ada hari-hari seorang Nabi yang langsung tidak diisi dengan sebarang ibadat. Ibadat tentu ada dalam amalan harian seorang Nabi, cuma mengkhususkan satu hari untuk ibadat semata-mata, di mana ia langsung tidak dapat dihubungi dan ditemui sesiapa pun dalam keadaan bagaimana sekalipun, adalah sesuatu yang tidak layak dan tidak sesuai dengan kedudukan seorang Nabi, lagi raja seperti Daud. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam ayat berikutnya begini. Ini siap dia. Cuba kita tengok lepas pada ayat-ayat itu, apa dia ayat Tuhan katakan. Kena tengok siap dia. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Ini surah Sad. Mana ayat seterusnya Tuhan seru dia, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Apa dia sebut gitu? Apa dia sebut gitu? Sebagai seorang khalifah, beliau seharusnya mengutamakan masyarakat daripada kepentingan dan kesukaan pribadi sendiri. Beliau sepatutnya lebih banyak memberi masa untuk membimbing dan menyelesaikan masalah rakyat jelatanya. Akibat daripada pembahagian hari-hari seperti itulah berlaku apa yang telah berlaku. Sebab orang tu kalau nak tunggu hari dia bicara, hari dia dengar kes rakyat, hari lain lambat lagi, tak boleh nak nama tu, lalu ukah naik lah. Itulah sebabnya jadi gitulah. Jadi gitulah. Tak sewi jadi gitu. Jangan buat lagu tu lah. Pembahagian tu tak kena. Walaupun molek, dia kira molek, Tuhan suka ibadat ni, tapi Tuhan tidak nak lagu tu.
Cuba tengok apa dah jadi. Dengan sebab kamu khususkan hari itu tak boleh berjumpa dengan siapa-siapa, orang nak tunggu hari yang khusus tu lambat. Lalu kah naiklah atas rumah, atas istana tu. Itulah sebab jadi gitu. Apa yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Sad bermula dari ayat 21 hingga 25. Peristiwa yang tersebut di dalam ayat 21 hingga 25 itu merupakan sindiran dan teguran Allah secara tidak langsung kepada Daud. Namun Daud dapat menangkapnya kerana beliau seorang yang bijaksana. Memang dalam ayat itu Tuhan puji dia. Dia bijaksana. Bijaksana dia faham lah. Walaupun dalam bentuk cerita gitu, dalam bentuk peristiwa yang berlaku, dia faham. Jadi Tuhan nak uji dia, nak tengok dia setara mana. Beliau terus beristighfar. Jadi dia kira itu satu kesalahan, sebab itu dia istighfar. Jadi istighfar tidak mesti dosa besar. Malaikat istighfar, apa malaikat buat dosa kah? Nabi kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuhan suruh minta apa dia ada buat dosa kah? Tak mesti. Jadi orang yang tinggi, yang suci, yang jiwa dia murni, di sisi Allah dia sikit salah dia rasa bersalah. Sebab kita berdosa, sebab kita ni kita berdosa pun tak suruh gitu mah. Dalam hak mana serah tu, mana serah berdosa, dia serah bersalah. Jadi Nabi tu kesilapan kecil-kecil gitu pun dia serah supaya orang lain serah berdosa. Lagu mana sedih sampai jerit sampai gapo, gitu keadaan dia ni. Sebab tak tepat dia buat tu supaya dengan Allah kena. Jadi sedih lah. Situ dia minta ampun tu, istighfar tu. Kerana beliau seorang yang bijaksana, beliau terus beristighfar, bersujud dan bertaubat kepada Allah atas ketelanjurannya itu. Maka taubatnya diterima Allah. Selepas itu pembahagian hari-hari dalam kehidupan Daud tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Lepas tu dia baiki, dia ubah lah. Mana tiap-tiap hari boleh dia berurusan, dia bertemu dengan rakyat jelata dia, dengan umat dia. Tak ada dah khusus gitu. Jadi dalam hadis ada sebut tu, dia ada buat khusus begitu. Dan hadis itu sahih. Jadi hak semoleknya kita pakai tu. Lepas tu hak ni ayat Quran ni tengoklah, Tuhan tegur tu dia sebut dia khalifah. Dia bukan orang biasa. Bila khalifah ni dia banyak kait dengan masyarakat. Dia tak boleh buat kira peribadi kesukaan dia semata-mata. Tak boleh lagu tu. Walaupun dia minat, dia suka, dia berasa nikmat beribadat kepada Allah pun tak boleh. Tuhan tidak nak lagu tu bila seorang khalifah. Perhatikan siapnya, iaitu ayat 26 surah Sad yang dikemukakan tadi. Itu siap. Tuhan kata, wahai Daud, kami jadikan kau sebagai khalifah. Jadi sebagai khalifah mu kena ingat kerja khalifah ni lagu mana. Dan perhatikan pula sibaknya di bawah ini. Perhatikan pula sibak. Bila kita perhati sibak, hak sebelum ayat 21 tu, ayat 20, lagu mana bunyinya. Jadi kita nampaklah tepat hak ni. Tafsiran ini paling tepat dan paling menarik. Perhatikan dan perhatikan pula sibaknya di bawah ini. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Tu bendanya. Bermaksud dan kami kuatkan kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan Daud lah. Ni makna dia pemerintah ni. Dia ada kerajaan dia. Tuhan kata kami kuatkan kerajaan dia. Nak jadi kuat tu lagu mana? Dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Lepas tu baru ayat tadi, wahal ataka naba'ul khasm id tasawwarul mihrab tadi, barulah mari ayat tu. Jadi ayat tu diapit oleh sibak dan siapnya yang menceritakan tentang pemerintahan kerajaan Nabi Daud. Sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, sepatutnya dia kena buat macam mana. Yang jadi berlaku orang rukah naik istana dia tu sebab dia buat gitulah, sebab dia telah melakukan kesilapan. Begitulah kita kalau melakukan sedikit saja kesilapan di tempat masing-masing. Kalau pemerintah, cara pemerintah. Kalau orang alim, cara orang alim. Kalau siapa saja, doktor, cara doktor. Kesilapan, setiap kesilapan yang dia buat tu ada akibat dia. Ada akibat dia. Hak itulah nak menarik perhatian kita, supaya kita tidak
Jadi lari tak kena, tak tepat, kena ikutlah panduan Tuhan. Jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut keinginan kita semata-mata, ikut hak Tuhan. Apa dia suruh kita buat lagu mana. Itu panduan dia. Kan nampak molek, nampak ada kaitan tu ayat tu. Dah tak perlu kita pergi kata Nabi Daud ni telah melakukan dosa besar dengan berzina dan sebagainya, yang tidak sesuai langsung dengan seorang Nabi. Atau hak lain-lain. Kalau hak lain semata-mata gunakan fikiran, mana ada landasan hadisnya, riwayat tak ada. Lepas tu adakah sesuai dengan hak sebelum dan selepas, tak ambil kira. Misalnya hak tadi, orang tu pakat memang nak bunuh dia, boleh jadi benda lagu tu bukan seorang raja ke seorang khalifah, boleh jadi orang mana tak kenal tu nak bunuh, boleh jadi. Tapi boleh jadi saja fikiran kita kata dia ambil mana sandaran dia. Bila naik tengok ramah pengawal tu, awak lolak kata kita ni ada kes. Memanglah logik tu boleh terima, memang ada pun dalam tafsir, tapi hak mana tafsir yang terbaik. Di sini kita sudah lihat tafsir yang mengambil kira siap dan sibak itu menarik, sebab kita nampak kaitan. Sebab apa Tuhan tegur? Tuhan tegur dia tu sebagai siapa? Dia tu pemilik kerajaan, dia tu khalifah. Bila khalifah banyak terlibat dengan orang ramai, jadi dia jangan cuai, jangan tinggal orang ramai walaupun satu hari. Jangan kata Tuhan ni dah kena suka kepada ibadat, jadi buat ibadat tak secara. Bukan lagu tu cara. Kita bukan nak jadi tok wali, bukan nak jadi petapa. Kalau hak petapa tu tak apalah, pergi duduk atas bukit tu, atas bukit ni boleh juga, Bukit Marak ni kan. Orang sampai dulu orang pergi petapa situ. Ni seorang Nabi, seorang khalifah ni tak boleh nak petapa gitu 4 bulan hilang rakyat tak tahu mana. Tak boleh. Nak hari dia kena tengok perkembangan rakyat dia tu. Itu seorang khalifah. Pak Nabi pula dia kena bimbing. Orangnya ada masalah tak tahu masa ketika masalah ni. Jadi nak mengadap Nabi, nak mengadap Rasul, nak mengadap raja, nak mengadap khalifah, banyak sangat kaitan orang ramai dengan dia tu. Sebab itu cuba kita perhati molek, siap dan sibak. Itu maksud kitanya. Pentingnya mengetahui siap dan sibak itu. Dalam banyak-banyak tafsir, banyak kita pilih hak ni. Sebab apa? Sebab dia nampak berkait. Tidak kata ayat sebelum pada ni putus dengan ayat selepas tu. Dia saling berkait antara satu dengan yang lain. Dan nampak mukjizat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nampak tu, hak naknya. Sebab bila kita tafsir tu, kita kena ingat, biar orang setera, hebatnya Quran itu. Lagu ni panduan daripada Allah. Orang kata buat pedoman, panduan hidup. Lagu ni baru nampak, baru kita serah. Kalau kita tak dapat benda-benda macam ni, panduan macam ni, kita tak akan serah sampai ke bila pun. Hanya nak baca terjemahan tak tahu gapo. Tak tahu gapo. Tapi kalau kita tengok lagu ni, nampaklah kaitan tu. Cuma kena pilih hak tu, dia kena belajarnya. Hak tu dia kena belajarnya. Jadi kita akan bagi penekanan kepada sudut-sudut tu, kepada sudut-sudut tu, sebab dia memberi suatu macam kepuasan kepada kita. Itulah bendanya. Kemudian kita pun lewat dah. Ni contoh yang ketiga pula. Ni kita simpan untuk minggu depan lah, insya-Allah. Naskah tu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana.